Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. 55 di skuter kali ini kita tampilkan seorang beliau ni baru menamatkan perkhidmatan menjadi coaching di luar negara lah, di Saudi Arabia. Kini dia membawa skuad pingpong podium para. Ashraf, nama penuh? Okay, nama saya Muhammad Ashraf Haikal bin Muhammad Rizal, berumur 31 tahun. Nampak? 31 tahun. Pengalaman menjadi coach di luar negara? Okey, pada 2021 saya dijemput oleh rakan teammate saya sewaktu saya bermain liga di Jerman. Dia berasal dari Arab Saudi. Arab Saudi lah. Dia ajak saya pergi sana untuk sebagai rakan sparring dan bermain kejohanan lokal di sana, macam liga di sana. Liga di sana, liga di sana boleh satu foreigner dan yang lain kena lokal. Oh, macam lebih kurang sini jugalah. Kalau betul. satu dalam satu tim boleh 3 atau 4 orang. Macam tu jugalah. Betul. Itu tujuan utama saya ke sana. Selepas setahun pengurus pasukan kelab melihat saya dengan tim dekat sana boleh ada chemistry tu untuk macam deliver something. So dia tanya saya berminat untuk jadi jurulatih dekat kelab ni. Pada tahun saya start jadi coaching dekat sana pada 2022. Tu pertama kali saya jadi coach yang betul-betul bertukar dari pemain jadi jurulatih. Pada 2022 saya membawa pemain junior dulu, bawah 15 tahun. Saya bawa diorang gilap untuk Liga Arab. Alhamdulillah, kelab saya menjadi johan 3 tahun berturut-turut. So 2022, 23 dan 24. Kini beliau menjawat jawatan sebagai coach podium para. Apa yang kau dapat kat sana, Syam? Dari player, coach, bekas pemain nasional lagi yang kau bawa dalam skuad podium para kita sekarang. Apa yang kau terapkan sangat? Yang kau rasa sebelum ni kau tak dapatlah rasanya? Okey, ni boleh katakan 2024 saya first year menjadi jurulatih dekat negara saya sendiri, Malaysia. Apa yang saya paling tekankan kepada pemain adalah satu, disiplin lah. Disiplin dalam latihan. Tepat masa. Okay, lepas tu kerja keras lah untuk kejohanan-kejohanan yang penting. Contohnya saya ada letak target kalau boleh kami at least pingpong layak ke LA pada depan. Okey, layak share merit lah. Layak share merit. Apa kau tengok sistem kita ni? Apa yang perlu, yang pentingnya para ni? Sistem paling penting dalam para ni sebab dia ada tak lebih kemampuan. Yang istimewa ni. Betul. Paling penting adalah peranan penggerak negeri. Penggerak negeri selain pada ibu bapa lah. Selain ibu bapa, penggerak negeri atau negeri yang ada jurulatih player tu pergi ke center yang berbayar untuk menimba ilmu. Ya. So setiap negeri saya rasa kena memainkan peranan penting. Ibarat dia macam dari kita bayi, nak bagi kita merangkak, nak bagi kita berjalan macam mana? Dari bawah. So penggerak setiap negeri saya rasa memang kena kerja lebih keras. Sebab kita dapat bila dah hantar kat sini, asas kita dah tak payah tengok. Sekarang punya senario saya tengok pemain-pemain para pingpong, terutama pingpong daripada setiap negeri datang national team, kita hendak bertukar asas dahulu. So dekat situ kekurangan. Mana melambatkan proses. Betul. Yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebaliknya perancangan kita tu harus terus berkekalan dan terus berjuang demi untuk menaikkan nama negara kita. Hingga bertemu di waktu dan ketika yang lain. InsyaAllah berpapan tidak papan, kita jumpa minggu depan.